minta izin dulu lah untuk ni. So cara dia, yang ni model Sony ZV-1. So untuk on dia nanti tekan kat sini, dia ada on kat sini. Dia tekan kat sini, button kat sini. So dia dah tekan tu, dia ni lah, dia keluar dekat skrin. Untuk guna dia basic je, kita orang tunjuk yang basic saja. Biasa tekan button shutter, tekan separuh untuk fokus. Bila tekan nanti dia akan keluar macam ni lah, untuk dia fokus. Tekan separuh, lepas tu dia ada bunyi bip-bip lah. Ni saya setting tutup ni, nanti saya buka balik. Tekan separuh, lepas tu tekan penuh untuk dia sebenarnya. Cuba dulu. Tekan lama-lama. Guna untuk event apa ni? Untuk combo. Oh, combo dekat mana? Saya combo kat Belize. Kat mana? Okay, kalau tekan separuh ni dia ada bunyi bip-bip lah. Tekan separuh dia bip-bip, lepas tu baru tekan penuh. Kalau tekan terus boleh, tapi kadang-kadang ada gambar pergerakan yang dia tak dapat snap dengan betul lah. Itulah. Cuba sekali. Tadi tak bunyi sebab tekan dulu separuh. Tekan separuh. Separuh dia ada 2 kali tekan lah. Terus tekan penuh. Tekan sikit je. Tekan half daripada button tu. Tu. Oh, okay. So Dia dapat. tu kira ni lah Dia fokus lah. dia yang main tu hijau. Dia hijau tu maksud dia fokus. Kalau dia warna merah dia tak fokus. Yang kedua dia bunyi lah. Ini dia boleh pasang untuk tripod sekali ke? Ada boleh sekali. Tripod universal lah. Okay, ni saya record video sikit. Satu lagi untuk safety lah. Lepas tu kat sini kita orang bagi lebih sikit. Ini bateri, dia punya bateri dia. Bateri memory card ni saya letak 16. Kalau yang lama 8. 16. Dia tahan macam mana? Kalau untuk gambar saja dalam dekat 2000 ke 3000 lah, tapi dia ikut format juga. Kat dalam dia ada tulis count dia. Kat sini dia tulis 1400. 1400. Ya, 1400. Ni format biasa lah. Ambil untuk gambar saja ke sekali video? Video pun ada juga lah.